Okey geng, ramai orang dengar berita pasal harga minyak naik, lepas itu terus nampak ayat macam ini. Brand naik, crude oil jatuh, WTI melonjak. Terus ramai jadi blur. Bukankah brand itu pun minyak? Jadi apa beza brand oil dengan crude oil? Jawapan paling senang, brand oil itu sebenarnya salah satu jenis crude oil. Maksudnya, brand bukan benda lain yang berasingan daripada crude oil. Brand ialah minyak mentah juga, cuma dia salah satu penanda aras paling penting dalam dunia. Crude oil atau minyak mentah itu nama umum. Ia merujuk kepada minyak yang baru dikeluarkan dari bawah tanah atau dasar laut sebelum diproses jadi petrol, diesel, jet fuel dan macam-macam lagi. Jadi bila orang sebut crude oil, dia boleh maksudkan kategori besar. Dalam kategori besar itu ada banyak jenis. Ada Brent, ada WTI, ada Dubai crude, ada juga grade lain ikut negara, lokasi, ketumpatan dan kandungan sulfur. Brand pula lebih khusus. Ia biasanya merujuk kepada campuran minyak dari kawasan Laut Utara. Disebabkan ia digunakan secara meluas sebagai rujukan harga antarabangsa, especially untuk Eropah, Afrika, Timur Tengah dan sebahagian Asia, brand jadi macam harga rujukan utama untuk pasaran global. Jadi bila berita sebut harga brand naik, selalunya itu signal kepada sentimen pasaran minyak dunia, bukan semata-mata satu telaga atau satu negara. Satu lagi benda penting, harga brand dan jenis crude oil lain tak semestinya sama. Kenapa? Sebab setiap minyak mentah ada ciri berbeza. Ada yang lebih ringan, ada yang lebih berat, ada yang sulfur dia rendah, ada yang sulfur dia tinggi. Minyak yang lebih ringan dan lebih sweet, maksudnya sulfur lebih rendah, biasanya lebih mudah dan lebih murah untuk ditapis menjadi produk berkualiti tinggi. Brand selalunya dianggap light sweet crude sebab itu dia sering jadi rujukan yang kuat dalam pasaran. Sekarang kita masuk bahagian yang ramai selalu tertukar. Bila media tulis crude oil prices, kadang-kadang mereka bercakap secara umum tentang pasaran minyak mentah. Tetapi bila mereka tulis brand crude, itu lebih spesifik. Jadi beza dia bukan macam apple lawan oren. Lebih tepat, crude oil itu kategori besar, brand itu salah satu ahli paling terkenal dalam kategori itu. Macam kau cakap buah, itu kategori umum. Tapi bila kau cakap apple, itu satu jenis buah yang spesifik. Sama juga di sini. Lagi satu, brand sangat penting sebab lokasi dan logistik. Disebabkan ia dekat dengan laluan laut utama dan digunakan dalam dagangan antarabangsa, perubahan pada brand selalu dipengaruhi oleh geopolitik, bekalan global, perang, sekatan, masalah penghantaran dan risiko di tempat strategik macam Timur Tengah. Itu sebab bila ada ketegangan dekat Selat Hormuz atau gangguan bekalan global, pasaran selalu tengok brand dulu untuk membaca tekanan dunia sebenar. Kalau kau dengar WTI pula, itu satu lagi benchmark besar tetapi lebih berkait dengan Amerika Syarikat. WTI juga minyak mentah, cuma benchmarknya berpusat di Amerika. Jadi beza utama antara brand dan crude oil ialah brand itu jenis crude oil yang spesifik, manakala crude oil itu istilah umum untuk semua minyak mentah sebelum diproses. Jadi kesimpulan paling mudah, bila orang kata brand naik, itu bukan bermaksud brand lawan crude oil. Itu macam cakap salah satu jenis crude oil sedang naik harga dan sedang dijadikan penunjuk sentimen pasaran global. Dalam dunia kewangan, benda macam ini penting sebab salah faham kecil boleh buat kita salah baca berita besar. Bila media cakap brand, mereka bukan sekadar sembang pasal minyak. Mereka sebenarnya sedang memberi petunjuk tentang ekonomi dunia, inflasi, kos pengangkutan dan kadang-kadang juga arah pasaran saham serta kripto. Itu sebab benda ini nampak mudah tapi impaknya besar.